Ringgit Malaysia bakal mengukuh bawah RM4 tahun depan 2026. Ini bukan saya yang cakap, ini analis yang cakap. Selamat pagi, hari ini 27 Januari 2026, ringgit Malaysia mencatat prestasi terkuatnya sejak tahun 2018, kini berada pada kadar 3.96 berbanding $1 AS. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dah jadi dengan mata wang ringgit sekarang? 2025 dinobatkan sebagai mata wang terkuat di Asia. Hari ini 27 Januari 2026. Ketika video ini dibuat, tukaran $1 Amerika Syarikat mencecah aras RM3.96. Memang dah menggila mata wang ringgit ketika ini. Kalau tukar ke rupiah, Indonesia dah tembus 4,200 per RM1. Kenapa mata wang ringgit ketika ini semakin menguat? Apakah reaksi warga Malaysia dan Indonesia? Dan bagaimana pula reaksi perantau Indonesia yang bekerja di Malaysia? Korang akan dapat jawapannya setelah menonton video ni sampai habis. Sebelum tu korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Terima kasih PMX dan juga pimpinan Kerajaan Madani yang terus-menerus memberi kabar gembira kepada rakyat dengan perkembangan ekonomi yang cukup baik. Guys, ringgit menguat secara mendadak. Jadi perkara ini sebenarnya menguntungkan rakyat Malaysia. Di sini pelabur berani melabur dalam negara sekaligus membuktikan yang pelabur mempercayai keupayaan PMX dan juga Kerajaan Madani untuk mentadbir. Jadi guys, ayuh repost dan share video ni biar semua orang tahu khabar yang gembira ini. Assalamualaikum. Komen posting dengan soalan begini, kenapa pemimpin tak suka jawab? Atau sebenarnya mereka yang hantar soalan macam ni tidak mampu menerima kebenaran. Hari ini ringgit kukuh, KLCI sedang kuat, result meningkat, pertumbuhan GDP positif. Ini semua bukti ekonomi diurus. Tapi mereka ni semua alih dengan naratif rakyat susah. Hakikatnya, data dah tunjuk Madani kunci inflasi 1.5 dalam 3 tahun, babe. Berbanding era mereka, tsunami inflasi membadai 6.1. Data kuasa membeli pengguna meningkat. Ini bukti rakyat mampu berbelanja. Peniaga berani menjual. Pelabur berani datang. Madani bekerja, jawab dengan bukti. Bukan jawab dengan pelbagai alasan. Anwar dan Zahid bukan ada pelita jahit. Ekonomi negara pernah lumpuh. Kini Madani ibarat pusat rehab. Bantu agar ekonomi kita berjalan kembali. Tapi Anwar tahu, Zahid sedar, rakyat masih perlukan sokongan. Maka Madani hadir mengisi kelompongan. Datanglah STR, Mai Kasih dan Sarah. Malangnya, kata mereka ini semua gula-gula. Realiti, mereka yang jaga sekampik gula tetap rakyat tak merasa. Kalau nak meminta, tidaklah, tetapi setidak-tidaknya biarlah kita ni merasa. Kalau mereka lebih pakar ekonomi, negeri mana yang mereka jaga pendapatan rakyat naik tanpa bantuan pusat. Dulu saat bendera putih dikibar dan saat rakyat menangis mencari setin susu, mereka ni semua diam menjadi setan bisu. Ini kebenaran. Mereka mahu gelapkan pandangan kita tentang kekuatan ekonomi negara. Sebab bila perut rakyat terjaga, ceramah berdalil gila ni semua, rakyat dah tak suka. Ya betul. Zaid dan Anwar memang takkan jawab soalan macam ni. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab malu. Bukan kerana kita tidak ada bukti, tapi sampai bila kita nak layan mereka yang mindanya tuli. What's up, bitches? Malaysia akan great again. Wawasan 2026, baby. MYR, currency of the year. Currency of the year, COAT, currency of all time. Ini mind blowing sih. Kalian tahu nggak, ternyata RM1 Malaysia itu hampir menyentuh level Rp4.200 Indonesia. Awal saya pindah ke Malaysia untuk bekerja, saya masih ingat sekali konversi dari RM1 Malaysia itu sama dengan Rp3.300 Indonesia. Awal-awal itu rasanya ketika nukerin Rp1 juta Indonesia ke ringgit Malaysia bisa dapat sekitar Rp303 dengan nilai ringgit
Malaysia sekarang yang berada di 4.188. Kalau mau nuker dari 1 juta rupiah cuma dapat sekitar 238 ringgit. Sebagai expatriate Indonesia di Malaysia, penguatan ringgit ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang sangat dirasakan adalah adanya kenaikan ketika mengonversi ringgit menjadi rupiah. Kekurangannya adalah kita harus mengeluarkan lebih banyak rupiah Indonesia untuk menukarkannya dengan ringgit Malaysia. Ya, sementara itu, Perdana Menteri menzahirkan rasa syukur atas prestasi ringgit yang terus mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat dan kini berada pada paras tertinggi dalam tempoh lebih 7 tahun. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar berkata pengukuhan mata wang tempatan itu mencerminkan keberkesanan dasar tata kelola, kestabilan politik serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju ekonomi negara. Prestasi tersebut turut didorong usaha memastikan keamanan negara, kecekapan pentadbiran serta ketegasan kerajaan dalam membanteras penyelewengan. Malaysia tengok dari segi ekonomi tadi disebut. Ringgit kita itu prestasi terbaik di Asia. Bukan terbaik dibanding dengan negeri jiran. Di seluruh Asia ni ringgit kita terbaik. Senang kata. Kena kerja kuat. Kena jaga negara. Sebab tu saya kata mula dengan tata kelola. Jangan bagi ada duit lebih, sapu dalam masuk dalam poket. Ada duit lebih, ambil komisen. Ada duit lebih, perkayakan anak beranak. Wah, gila ya penukaran ringgit ke rupiah sekarang. Per hari ini naik signifikan banget. 4.200 per 1 ringgitnya. Jadi kalau kalian kerja di Malaysia dengan gaji standarnya di sini 1.700, 1.800, 1.900, lumayan itu udah dapat 7 jutaan sampai 8 juta. Jadi lumayan menjanjikan sekali ya kalau kerja di Malaysia untuk sekarang ini. Semoga bisa nyusul. Assalamualaikum. Untuk kadar kiriman ke Indonesia pada hari ini 26 Januari 2026, RM1 bersamaan RM4,149. Manakala untuk RM1 pula RM242 tidak termasuk upah ya. Penukaran di Malaysia sekarang lumayan tinggi. Per 1 ringgitnya itu sekarang 4.150. Jadi kalau di sini punya gaji 5.000 ringgit, ya lumayan juga 20 juta. Itu bersih ya. 我们马来西亚人的身价涨了！今早最新消息，令吉兑美金直接冲破3.97了。这是什么概念呢？这是我们从2018年以来整整7年的最高点。 Ringgit tiba-tiba jadi juara Asia. Tapi kenapa tak ada siapa yang perasan? Bertahun-tahun kita ni jadi bahan ketawa. Ringgit masih lemah lah kata diorang ni. Tapi tahun 2025, Malaysia tiba-tiba jadi negara dengan mata wang yang paling hebat di Asia. Rakyat Malaysia dah biasa dah buat lawak pasal ringgit ni kan. Kadang-kadang tu terasa jugalah pedas dia. Kadang-kadang tu menyindir diri sendiri pun ada juga. Tapi secara diam-diam, tahun 2025 juga jadi tahun yang untuk aku comeback yang paling gempak dalam sejarah. Tak ada kempen besar-besaran, tak ada poster, tapi bila data tu keluar satu persatu, dunia mula ambil perhatian. Kini ringgit naik 9%, paling kuat di Asia, dan ringgit mengukuh kepada 88% ke 9% berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan prestasi terbaik sejak tahun 2017. Dan kalahkan semua mata wang Asia yang lain termasuklah dolar Singapura, Baht Thai, rupiah Indonesia, peso Filipina. Bukan dari segi nilai mutlak, tapi peratus kenaikan tahun ke tahun ataupun year on year. So kita jadi nombor 1. Jadi apa yang berubah? Sudah semestinya kerana keyakinan pelabur meningkat, disiplin fiskal semakin ketat, pengurusan ekonomi semakin sistematik, penerapan kredit negara kekal stabil pada A ke A3, sedangkan jiran serantau macam Indonesia dan Filipina terus bergelut. Malaysia akhirnya dapat markah penuh dari pelabur antarabangsa. Walau bagaimanapun masih ramai yang tertanya-tanya, adakah ini pemulihan sebenar atau hanya tuah jangka masa pendek? Kita pernah kecewa dulu, ya. Jadi wajar kita kekal untuk skeptikal. Tapi hakikatnya buat pertama kali dalam beberapa tahun data menyebelahi Malaysia dan kebangkitan ringgit ini adalah tanda sistem ekonomi negara kita dah mula stabil secara menyeluruh. Aizudin Samni, ideas that move Malaysia forward. Tu dia yang nak main komen pun. Tahun 2011 tu dia bagi contoh. Kita bukan kira siapa menang ataupun siapa kalah sebenarnya. Tapi kita nak tengok benda yang baik untuk negara. Itu saja. Kalau dulu tahun 2011, 35, Alhamdulillah kita pun seronok. Maksudnya, bukan kata, oh kita tak seronok lah tahun 2011 dulu duit kita 3.5. Tak.
Apa yang baik untuk negara, kita akan angkat bersama. Tak kisahlah zaman PN ke, zaman Najib ke, zaman Tun. Itulah kita menjadi. Bukan semua benda kita politikkan. Tapi isu dia, hari ini kerajaan bawa negara ke arah yang lebih baik. So kita memberikan sokongan yang penuh. Dan kita yakin dengan dasar dan juga orang kata apa, tekad politik yang dilakukan, ia mampu melonjakkan Malaysia di mata dunia dan mampu bawa negara kita ke arah yang lebih baik. Ringgit adalah mata uang terkuat di Asia. Kalau rupiah, ringgit malah menguat sekitar 0,2% terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, rupiah malah masuk sebagai salah satu dari 3 mata uang terlemah di Asia. Dalam periode yang sama, rupiah malah melemah lebih dari 1%. Artinya begini, saat ringgit naik, nilai beli orang Malaysia saat keluar negeri makin kuat. Sedangkan saat rupiah turun, biaya impor dan traveling kita jadi lebih mahal. Karena KERS bukan cuma angka di layar bank, dia menentukan harga bensin, gadget, tiket pesawat, sampai biaya sekolah ke luar negeri. Ya, nasib kita ya, paspor kita nggak kuat, mata uang juga sama. Ringgit Malaysia hari ni tuan-tuan meningkat lagi tuan-tuan. Bukannya $1 RM4 dah tuan-tuan. Tapi hari ni meningkat $1 bersamaan dengan RM3.99 tuan-tuan. Orang kata apa tuan-tuan? Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni belajar sastra lah. Kan? Mana kerti jaga ekonomi. Kan? Dulu orang duk kata. Tapi hari ni kan? Patutnya ekonomi kena jatuh lah. Dia belajar sastra. Yang penting apa tuan-tuan? Jangan sakau duit rakyat. Jangan ambil duit rakyat. Jaga elok-elok tata kelola tuan-tuan. InsyaAllah negara kita ni boleh maju, boleh pi lagi jauh tuan-tuan. Syukur hari ni ringgit kita meningkat, ekonomi kita cantik. Lagi satu saya nak bagi tahu kat tuan-tuan macam ni lah. Kalau tuan-tuan perasan, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat menjaga institusi agama kita tuan-tuan. Inilah satu punca negara kita ni diberkati, kan, dirahmati dengan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita tengok macam mana Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kan, dia mendampingi ulama, panggil kuliah-kuliah ilmu, macam-macam program agama. Puluhan tahun saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, peruntukan untuk sekolah agama rakyat, untuk institusi agama, pondok-pondok disekat, dipotong, tak diberi. Sampai sekolah-sekolah pondok ni daif, teruk tuan-tuan. Hari ni sejak dia jadi Perdana Menteri, dia buat apa? Dia kembalikan dana untuk sekolah pondok 200 juta tuan-tuan. Sebelum ni 1.6 bilion untuk jaga institusi agama. Sebab itulah hari ni Malaysia aman damai, ekonomi cantik, politik dia stabil. Sebab apa tuan-tuan? Sebab menjaga institusi agama dalam negara kita. Korang tahu tak? Ringgit dah naik sampai bawah RM4 tengah hari tadi. Antara sebabnya, USD tengah lemah sebab mereka bakal turunkan interest rate. Tapi Malaysia, Bank Negara decide semalam, OPR kita maintain macam biasa. Selamat pagi, hari ini 27 Januari 2026, ringgit Malaysia mencatat prestasi terkuatnya sejak tahun 2018, kini berada pada kadar 3.96 berbanding $1 AS. Jadi begitulah tadi beberapa klip video reaksi warga Malaysia dan Indonesia setelah mendapat khabar ringgit Malaysia semakin mengukuh. Pertama sekali, syabas dan tahniah kepada warga Malaysia kerana kestabilan dan kenaikan ringgit adalah cerminan negara yang dikelola dengan baik. Kalau korang nak tahu, pengukuhan nilai ringgit ke paras sekitar RM3.96 bagi $1 Amerika hari ini bukan sahaja menjadi rekod terbaik sejak 2018, malah mencerminkan perubahan sentimen yang semakin positif terhadap ekonomi Malaysia. Perkembangan ini menunjukkan keyakinan pelabur yang kembali pulih, disokong oleh kestabilan politik, aliran masuk pelaburan asing, prestasi ekspor yang konsisten, serta faktor luaran seperti jangkaan perubahan dasar kadar faedah global dan pengukuhan harga komoditi utama negara. Di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beberapa langkah reformasi ekonomi dan tadbir urus telah diperkukuh, termasuk usaha memulihkan keyakinan pasaran, memperkemas pengurusan fiskal, menarik pelaburan berkualiti tinggi serta memperkasa peranan syarikat berkaitan kerajaan dan sektor strategik. Pendekatan diplomasi ekonomi yang aktif, lawatan pelaburan ke luar negara
dan penekanan kepada ketelusan serta disiplin kewangan turut menjadi antara pemangkin kepada pengukuhan ringgit kebelakangan ini. Kesan pengukuhan ini amat besar kepada rakyat dan dunia. Bagi warga Malaysia, ia membantu menurunkan kos import, mengawal inflasi dan meningkatkan kuasa beli, khususnya bagi barangan keperluan dan perjalanan ke luar negara. Di peringkat antarabangsa pula, ringgit yang lebih kukuh meningkatkan imej dan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang stabil dan diyakini. Secara keseluruhan, perkembangan ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara sedang berada di landasan yang lebih kukuh, sekaligus membuka harapan baharu untuk pertumbuhan yang lebih mampan pada masa hadapan. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.